apa? Jana. Kenapa? Sudahlah. Jana, bangun Jana, bangun. Macam mana dia boleh tiba-tiba kahwin dengan Encik Ijaz Padahal dia tu baru lagi kerja dekat sini. Macam tu je dia sayang si anak. Itulah, aku pun terkejut juga. Macam mana Cik Ijaz tu tak jadi kahwin dengan si anak tu? Kau tahu tak, lagi satu aku tengok ramai wartawan tu asyik tanya je si anak tu. Tapi dia tak keluarkan apa statement pun. Kau tahu tak? Ya, aku nampak dia siap boleh wish lagi untuk Cik Ijaz. Kalau aku jadi dia kan, aku rasa aku tak duduk kat Malaysia ni dah. Tapi kan, aku pelik lah dengan si Aira tu. Dia tu dah jadi bini bos. Kenapa dia masih nak kerja kat sini? Dia tu memang pelik pun. Kau tengoklah. Tak bergaul dengan orang. Tutup jadi bini bos. Aira, you dah nak balik ke? Ya, saya balik kerja awal hari ni. Oh, ya. Mira, kau rasa dia dengar tak apa yang kita cakap tu? Tak kot. Muka dia tu kan memang macam tu. Muka tak ada perasaan. Biar je lah. Dira? Awal Dira balik? Balik dengan Jas ke? Tak, Dira balik sendiri. Dira dah ambil kereta Dira. Oh. Mama, kereta buruk kat luar siapa ambil parking Nurul? Perempuan, apa yang kau dah buat dekat Kak Hana? Nurul, apa marah-marah ni? Mama tahu tak, disebabkan perempuan ni, Kak Hana masuk hospital. Apa Nurul cakap ni, jangan main-main. Nurul baru je balik pada hospital tengok Kak Hana. Doktor cakap Kak Hana tu tertekan. Kalau tak disebabkan Alung kahwin dengan perempuan ni, Kak Hana takkan jadi macam tu. Dira buat apa kat sini? Mama nak pergi tengok Hana kan? Ya, tapi... Dira teman Mama. Tak apa Dira, Mama boleh pergi seorang. Dira teman Mama. Dira pun nak tengok Hana juga. Manalah tahu Dira boleh minta maaf dengan dia. Naiklah cepat, Ma. Nanti jalan jam. Meon, kita gerak sekarang. Jom, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana. Jangan bangun. Baring. Anak kata sehat. Mama, Hana ingat Mama dah tak sayangkan Hana. Apa cakap macam tu? Mama sayang Hana selama-lamanya. Ijaz datang ke? Mama ni suruh Dira beli bunga tapi Mama terus hilang. Nah, untuk you. Dari Mama. Tak apa. I letak sini je. Kesian you. Mesti tak dapat nak angkat tangan you kan?
Macam mana boleh jadi macam ni? You cuba nak cederakan diri you ke? Mama? Tak ada luka apa pun. Dira ingatkan Hana cuba nak bunuh diri ke apa? Sebab cara Nurul marah tu macam Hana ni nak mati. I minta maaf. I tak ada niat nak sakitkan hati you. I datang ni pun sebab I nak minta maaf dekat you. I tak nak sebab I jadi sakit macam ni. I percaya semua orang sayangkan you. You pun tak nak kehilangan diorang kan? Mama boraklah dengan Hana dulu. Dira tunggu dekat luar. Sini buat sikit. Kenapa? Duduklah. Hana masuk hospital. Bila? Tak. Nurul tiba-tiba bagi gambar kat aku. Sebab tu kau stres? Aku stres dengan Nurul tu sebab dia tak habis-habis nak cari pasal dengan aku. Dia nak cari salah aku. Kadang tu dia terlampau overprotective, kau tahu tak? Adik kau tu tak ada kakak. Mungkin sebab tu dia nak Hana tu jadi kakak ipar dia. Kenapa Mama datang bawa dia? Mama bangga nak tunjuk menantu Mama. Jangan cakap macam tu. Dira tu dia nak ikut sebab dia risau ke Hana. Dan dia nak minta maaf ke Hana. Minta maaf pun. Mama pun sama. Mama sebenarnya tak nak Hana jadi menantu Mama kan? Hana jangan cakap macam tu. Mama tak pernah perjuangkan apa pun. Macam suka je Ijaz kahwin dengan perempuan tu. Hana, jangan macam ni. Dah. Hana nak rehat. Yelah. Mama balik dulu. Nanti Mama datang lagi ya. Hana kalau nak makan apa-apa, bagi tahu Mama ya. Mama balik dulu ya.